Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanani daripada MIH Reka dan Bina Sendian Berhad. Hari ini saya berada di Tanjung Keling, Melaka. Okey, ini adalah rumah Puan Julia. Terima kasih diucapkan kepada Puan Julia kerana sudi untuk reka dan bina rumah bersama kami di MIH. Okey, sebelum tu ini adalah pandangan hadapan rumah. Okey, rumah ni mempunyai 4 bilik dan 3 bilik air. Panjang dan lebar rumah ini bukaannya adalah 46 kaki kali dengan 55 kaki dengan total keluasan 1630 kaki persegi. Okey, kalau anda lihat rumah ini terletak di sebelah sawah padi ya. Nampak view yang cantik. Kita ini adalah pandangan sisi kiri rumah. Okey, seperti biasa, bahan binaan kami di MIH menggunakan bata merah dan atap genting Saga Lagenda. Okey, kalau anda boleh lihat, dekorasi luar rumah ni kami berikan secara percuma. Okey, kemasan cat luar dan dalam kami menggunakan kemasan cat jenama Jotun. Dan ini adalah rumah ni mempunyai 2 teras, satu di bahagian hadapan dan satu lagi di bahagian sisi kiri rumah. Okay, ini adalah pandangan sisi kiri rumah. Di bahagian belakang pun agak luas bagi saya tunjukkan. Okey, kalau anda lihat longkang perimeter ni kami berikan secara percuma. Memang dah termasuk dalam package lah kiranya. Okey, dan pipe air luar ni kami berikan 2 secara percuma. Okey, dan ini adalah pandangan bahagian belakang rumah. Okey, ini adalah pandangan bahagian belakang rumah. Okey, kalau untuk tingkap, kami menggunakan tingkap casement. Cuma untuk yang ni, Puan Julia upgrade lah kiranya tingkap ni. Tingkap English style ni dikira upgrade dengan powder coated ni. Dan sliding door ni pun dikira upgrade. Ada penambahan. Okey, binaan kami di MIH, seperti biasa trademark kami adalah binaan yang bertangga. Dan kemasan tas rumah yang anda lihat ni semuanya dah termasuk dalam package kami. Ni tiada penambahan kecuali kalau anda nak nak upgrade jenis style ke, yang tu dikira ada penambahan lah, tapi ikut spek. Kalau memang termasuk dalam spek kami tiada penambahan, tapi kalau luar pada spek kami tu dikira penambahan. Okay, dan rumah ni wiring 3 phase, menggunakan wiring 3 phase. Okay, dan pintu depan ni menggunakan pintu security door jenama Nest. Ni dikira upgrade jugalah. Okay, jom saya tunjukkan bahagian dalam. Bahagian dalam ni lagi cantik sebab dah di deko. Rumah dah deko. Okay. Ini adalah pandangan ruang tamu. Okay, ini adalah ruang tamu beserta dengan ruang makan. Yang saya tunjukkan dengan lebih jelas. Okey. Okey, ini adalah ruang makan. Dan ini adalah ruang tamu. Kalau anda boleh lihat, kemasan L-box ni dikira upgrade lah, sebab yang kami berikan adalah kemasan plaster shielding beserta cornice seperti di sini. Okey, ni memang dalam spek kami, dan untuk penambahan di sini ni semua ni dikira upgrade. Okey, lampu, kipas dan sebagainya, yang ni ke rumah yang beli sendirilah. Okay, jom saya tunjukkan bahagian bilik utama dahulu. Ni adalah bilik utama. Bilik utama ni menggunakan pintu molded door dengan kemasan cat jenama Jotun. Ini adalah tiles yang dipilih. Tiles ni dikira upgrade, design tiles dikira upgrade. Okay, ini adalah bilik utama.
Bilik utama ni mempunyai satu bilik air di bahagian dalam. Dan ini adalah kawasan wardrobe lah. Kawasan wardrobe. Dan ini adalah bilik air satu menggunakan pintu PVC jenis tebal. Kenapa saya kata jenis tebal? Kerana pintu ni boleh memuatkan tombol, bukannya selak. So, sejenis yang tebal lah. Dan ini adalah bilik air satu. Okey, untuk spek bilik air yang kami berikan adalah kemasan tas sehingga ke ceiling, kelengkapan sanitary asas iaitu adalah shower, toilet bowl dan sinki. Cuma sinki ni ada tuan rumah yang beli sendiri dan boleh kontra harga. Okay, ini adalah bilik air satu. Okay, jom saya tunjukkan bilik 2. Oh, sebelum saya lupa, bilik utama ni berkeluasan 13 kali 13 kaki. Dan ni adalah hallway ke bilik 2. Semua bilik menggunakan pintu molded door dengan kemasan cat jenama Jotun. Ni adalah bilik tidur 2 berkeluasan 11 kali 10 kaki, mempunyai kemasan plaster ceiling berserta cornice. Di setiap ruang kami berikan kemasan plaster ceiling berserta dengan cornice. Tingkap casement, cuma yang ni tingkap English cottage dengan powder coated. Maksud saya itu dikira upgrade. Dan untuk bilik ni ada satu bilik air kongsi. Bilik air 2 dan bilik air 3 ada satu bilik air kongsi menggunakan pintu PVC tebal. Dan ini adalah bilik airnya. Berkeluasan 5 kali 8 kaki. Sama juga mempunyai kemasan tas sehingga ke ceiling, kelengkapan sanitary asas. Dan ini adalah tas yang dipilih. Okey, bilik air ni dia berhubung dengan bilik sebelah. Dan ni adalah bilik 3. Bilik 3 mempunyai kemasan cornice di bahagian atas. Okay, ini adalah kemasan plaster kami. Okay, sebelum saya terlupa, Swiss kami menggunakan Swiss jenama Siemens. Dan ini adalah bilik 3 dan ini adalah ruang keluarga. Ruang keluarga di bahagian belakang lah rumahnya. Okey, mempunyai satu sliding door yang menghadap ke sawah padi. Kalau anda boleh lihat view yang cantik. Okey, untuk ruang keluarga ni juga mempunyai kemasan plaster ceiling serta cornice. Cat kami menggunakan kemasan cat jenama Jotun. Dan yang terakhir, ini adalah bilik tidur 4. Bilik tidur 4 ni berkeluasan 11 kali 10. Okey, untuk rumah ni, bukan untuk rumah, maksud saya untuk spek yang kami berikan, ketinggian rumah daripada lantai ke ceiling adalah 11.5 kaki. Okay, ini adalah ruang tamu tadi dan ruang makan. Sangat cantik. Kena dengan tema Englishnya. Okay, ni yang terakhir adalah di bahagian dapur. Bahagian dapur ni pun dah siap berkabinet dah dengan. Okay, ni adalah ruang dapur. Saya tunjukkan. Okay, bahagian dapur ni berkeluasan 11 kali 17 kaki. Kalau anda boleh lihat, mempunyai kemasan plaster ceiling berserta dengan cornice. Untuk bahagian dapur, tabletop kami berikan secara percuma daripada spek kami lah. Tabletop berserta dengan backsplash ni dah dikira dalam spek kami. Untuk sinki ni adalah sinki upgrade, bukan dalam spek kami, tapi harga boleh kontra. Maksudnya tuan rumah beli sendiri sinki ni dan kami boleh kontra lah, boleh kontra harga. Dan ini adalah pandangan ruang dapur. Okey, mempunyai satu bilik air di bahagian belakang menggunakan pintu bifold. Pintu bifold ni dikira upgrade.
Okey, untuk bahagian bilik air yang terakhir ni sama juga aspeknya, mempunyai kemasan tas hingga ke shilling, kelengkapan sanitari asas. Dan cumanya yang ni tuan rumah memilih tandas cangkung. Tuan rumah yang request, kalau nak tandas duduk boleh, cangkung boleh. Itu semua terserah pada tuan rumah lah, nak macam mana. Ini adalah pintu security door single layer. Okay, saya rasa sekat itu je sahaja daripada saya. Saya Hanani daripada MIH Reka dan Bina Sdn Bhd. Kami di MIH Reka dan Bina mengikut bajet anda. Assalamualaikum.